pada korang semua, para bapa. Kau fuck tu benda ni. Engkau kalau boleh kan, kau jangan layan tu ad sampah ni, sebab benda ni semua akan merugikan kau, akan backfire dekat engkau sendiri. Dan aku just nak cakap dengan kau, kalau boleh kan, kau hidupkan antivirus ke apa ke. Sebab kan dekat apps ni, dia boleh curi data kau dalam kau sedar tak sedar, guys. Itu bahayanya platform-platform ni. Okay, that's why aku nak memperingatkan semua lelaki dekat luar sana, terutamanya para bapa para bapa. Kadang-kadang para bapa ni dia penat bekerja. Okay, dia penat bekerja, and then dia aware untuk cari rezeki lebih untuk anak bini dia. Tapi guys, sometimes bila kau dah penat, ada benda baik lalu dekat kau mesti macam shock punya, kau mesti tekannya. Itu yang bahaya. Bermula daripada satu tekan, and then kau akan terus stay kat situ. Kau terus masuk dalam dunia tu kan. Jadi kau buat kerja pun jadi tak fokus. Lepas tu kau pergi tandas sekejap ni, kau buka apps tu. Lepas tu engkau balik kerja, sebelum kau masuk rumah kau layan dulu apps tu. Kau faham tak? Benda ni akan merugikan lagi masa kau, menghabiskan lagi duit kau. Kau bayangkan benda ni punya sial lah aku cakap kau. Dia payung kau ads macam tu je. Dia puncak je. Dia puncak sekali je kau ads tu. Bila kau tengok, kau dah jadi macam gerau. Badan baik, apa benda semua. Padahal tu semua AI tu. Dia akan rosakkan kepala otak kau tu kan. So that's why aku nak cakap kau, mulai daripada sekarang, mana yang tengok video aku ni, tolong guys.